warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4. Nama saya Wad Faisal bin Wajah Seman Faisal. Nama saya Nur Evi Eliana binti Abdul Rashid. Nama saya Siti Aisyah binti Mak Ramizu. Projek kami ialah alat pengikat dawa mudah alih yang dinamakan dengan Twister Pro. Di bengkel teknologi pembinaan, kami sering berhadapan dengan masalah dalam kerja mengikat dawai tertulang yang mengambil masa lama, memerlukan tenaga kerja yang banyak dan kurang kemas apabila dilakukan secara manual. Keadaan ini menyukarkan pelajar dalam menyiapkan kerja amali tertulang dengan lebih efisien. Berdasarkan masalah tersebut, tercetus idea untuk menghasilkan satu alat inovasi yang boleh memudahkan kerja mengikat dawai tertulang. Idea projek ini dibangunkan bagi membantu menjimatkan masa, tenaga kerja serta meningkatkan kualiti ikatan dawai di bengkel. Sebelum proses pembuatan dijalankan, lukisan kerja dihasilkan sebagai alat panduan. Lukisan ini merangkumi reka bentuk alat, saiz komponen serta susun atau bahagian bagi memastikan alat dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Dan proses pembuatan dimulakan dengan penyediaan bahan dan peralatan. Seterusnya, kerja pemasangan komponen dilakukan mengikut lukisan projek. Setiap langkah kerja dilaksanakan dengan teliti bagi memastikan alat yang dihasilkan mendapati reka bentuk yang dirancang. Selepas siap dipasang, alat ini diuji di bengkel bagi menilai keberkesanan dan fungsi sebenar. Pengujian dilakukan dengan mengikat dawai pada tertulang bagi melihat tahap kekemasan, kebolehkerjaan, kelajuan kerja dan keselesaan penggunaan. Hasil pengujian menunjukkan bahawa alat ini berjaya memudahkan kerja mengikat dawai, menjimatkan masa serta mengurangkan penggunaan tenaga. Secara keseluruhannya, projek ini berpotensi untuk digunakan sebagai alat bantu amali di bengkel teknologi pembinaan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.